Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sehat? Siapa yang tak ikut lagi cerita Bahagia yang Tertangguh? Oh, selamatlah kau. Yang tengok tu daripada episod pertama sampai sekarang ni dah habis episod 12. Dia takkan macam aku nak stop lah. Mesti dia nak tengok apa je jadi, apa jadi. So, saya dah tengok trailer dia dan saya nak belanja korang tengok trailer Bahagia yang Tertangguh episod 13 sampai 16 minggu hadapan. Let's go. Assalamualaikum. Mana dah sah bercerai dengan Sakuan. Tapi Alhamdulillah, hak jaga anak-anak dapat sepenuhnya pada hari. Anak sendiri pun tak mau dekat mak dia. Apatah lagi suami sendiri. Kau pernah tak terfikir sekali dalam hati kau tu yang lelaki kau tu meninggal? Kau ajar kan? Oh, cakap je lain elok. Sekarang ni, macam mana Hana boleh tahu pelan kita? Sila gagal anak. Boleh bayangkan tak kalau abang tunjuk dekat Zakuan, apa reaksi dia orang? Apa yang hebat sangat pasal janda tu sampai sanggup lawan Umi ni? Laikal pun anak aku dah. Kau ni memang jantan tak guna. Berani kau buat Hana macam tu? Macam mana awak nak pulih, Wak? Kalau setiap kali ada luka baru, awak tak nak rawat luka tu. Semua sebab kenapa? Eka benci malah. Eka benci Okey, dah tengok kan? Sakit hati ke tak? Rasa macam lelaki tak guna. Kantoi sana sini, kantoi sana, kantoi sini. Kalau manusia dah jahat, macam tu lah. Kan kantoi sendiri. Atasan si Hana tu yang tak guna tu, nak jadikan si Hana ni macam nampak buruk di mata bos. Last samalah perangai Sakuan tu. So jangan lupa guys. So next week rasanya okey. Si Cu pun dah macam ni. So jangan lupa guys. Next week Bahagia yang Tertangguh episod 13 sampai 16. Okey? Bye. Saya di kebun ni guys.